Okey, hampa mula-mula sekali apa yang aku buat adalah aku akan letak daun salam. Oh, betul aku. Kita buang angin dulu nah. Mula-mula aku akan bubur daun salam. Daun salam. Lepas tu aku akan bubur bawang. Bawang besar. Bawang putih. Bawang merah kalau ada. Kalau tak ada bawang merah pun tak apa. Bawang besar, bawang putih. Kalau bawang besar tak ada, bubur bawang merah, bawang putih. Faham tak? Faham tak? Kalau tak faham ni, lagi aku senduk muka hampa. Ni cikgu ni garang lah. Bukan cikgu baik tau. Cikgu ni garang. Kalau hampa tak faham, tibalah masanya cikgu kena senduk muka hampa dengan senduk aku ni. Kalau tak cukup senduk, aku bagi belanga. Baru hampa reti. Kalau tidak, hampa tak reti. Okey, nampak tak? Aku buat macam mana? Bawang besar, bawang putih dengan daun salam. Kita tumis sekali. Baru berkembang rumah hang. Baru wangi. Faham tak? Baru wangi, faham. Bagus anak murid semua faham ya. Betul cikgu ada anak-anak murid macam kamu semua. Ya. Saya suka anak-anak murid saya peka dengan ajaran saya. Jangan duk buat selengah-selengah si. Pasal hampa kena ingat nah, cikgu bukan ada masa untuk nak meluangkan masa dengan hampa serba satu. Seorang face to face. No, dinch. Dinch. Lepas dah habis ni, nampak dah bawang berkembang-kembang. Okey. Bubur pula kunyit hidup, lengkuas. Bubur semua, bubur. Lengkuas, serai, bubur semua. Lengkuas, serai, kunyit hidup dengan lengkuas, serai, kunyit hidup. Serai, lengkuas, kunyit hidup. Bubur semua. Bawang besar, bawang putih, bawang merah. Bubur dengan tak bubur. Halia. Bubur sekali halia. Jadi halia memang potong tak? Memang Oh, memang. Memang. Apa tengok tu? Memang kata bubur halia, lengkuas, serai dengan halia, lengkuas, serai dengan kunyit hidup. Ni daging. Nampak tak? Wangi lah bau. Sedap pindang daging aku. Selamat petang Nabil, selamat petang. Masak apa tu nak? Mak masak pindang daging. Masak pindang daging ubi. Goreng lah ni. Nampak tak daging ni? Ni daging ni aku buat ni, nampak daging kepacang. Okey, sambil haduk goreng-goreng ni, nampak tak kicap ABC bubuh dalam daging. Duk rebus daging ni kita bubuh kicap ABC.
Kacau. Macam tu cara dia. Lepas tu, hang buat apa? Ubi. Ubi. Biar api manis ubi keluar. Ubi. Ubi. Sedap tak? Kalau sedap, share. Share lah Nabi banyak-banyak. Kalau sedap, suka, share lah Nabi banyak-banyak. Share kan? Jangan kedekut. Nabi duk tunjuk kat hampa macam mana nak masak pindang daging ni. Mudah je, tak susah. Tu, dapat sebuah. Dapat seperiuk buah. Rebui. Biar kat dia. Hari ni kita goreng kat tepi. Faham? Faham tak? Lepas tu, kita tok apa lah ni? Kita tok asam keping. Asam keping kita tok 3. Oh, tutup jatuh. Tok asam keping. Kita buang dengan daging. Yang daging tu sebati dengan ubi, dengan kicap, dengan apa nama asam keping. Happy ya? Kita buang dengan daging. Yang daging tu sebati dengan ubi, dengan kicap, dengan apa nama asam keping. Happy ya? Cabai Melaka. Cabai Melaka. Rebus sekali cabai Melaka dengan daging. Biar air cabai keluar. Masak apa? Pindang daging. Oi, masuk ekor cabai. Lepas tu kita bubur garam. Kita bubur garam. Kita kacau. Daging, ubi, kacau. Kita tutup. Biar. Kita fokus kat sini je. Faham tak? Senang ke susah? Nabi guna belacan Nabi ni. Siapa nak beli belacan Nabi kan, beli dekat showcase. Dapatkan belacan Nabi, sedap nak mampus. Boleh buat pindang. Pindang daging, dia kena belacan sedap. Kalau belacan tak sedap,
Aku guna setengah cangkir besar buat belacan. Buat belacan pula, buat pindang. Dia kena guna belacan sedap, hampa, baru sedap makanan hang. Sedapnya. Bau berkembang pindang aku. Siapa nak beli belacan kan? Okey, belacan Nabil kan? Belacan. Ni belacan. Beli kat showcase. Okey, Nabil bawa keluar nak. Shopping. Okey, siapa nak beli belacan Nabil lekan beli. Lekan apa? Belacan ni sedap. Kalau kalau nak buat kuah pinang daging sedap macam Nabil ni, kena beli belacan ni lah. Kena beli belacan ni. Ada 4 stok je lagi. Tak mau beli ke? 4 stok je lagi belacan ni. Tak mau beli ke? Ni. Tinggal lagi 4 je. Pagi habis kan? Belacan ni sedap. Barulah buat ni sedap ni, tengok tu. Nabi buat dengan belacan ni, buat pindang daging. Beli belacan ni. Pergi tengok kat dalam TikTok showcase. Go tengok. Jangan malas ya. Jangan semua nak swap nak mulut hampa. Pergi tengok sat. Pergi tengok sendiri dulu. Berapa harga dia. Okey, so habis. Siap. Kita buka ni. Kita akan tuang segalanya dalam ni. Gitu. Nampak tak? Siap dah pindang kita. Nampak tak? Dah beli, thank you. Siap dah pindang kita hampa. Senang tak buat pindang? Senang tak buat pindang? Yang macam Nabi ajak ni. Satu periuk muak aku buat ni. Nak makan ni bagus, sejuk perut makan ni. Sedap je. Ni orang panggil pindang daging. Ada daging, ada ubi, ada serai, ada lengkuas, ada kunyit hidup, ada halia, ada daun salam. Ada belacan. Tahu sedap. Ini baru orang yang reti makan macam ni. Baru orang pandai makan kalau masak-masak macam ni. Sebab itulah Nabi syorkan hampa untuk beli belacan Nabi. Belacan ni memang sedap. Nabi kalau recommend kata sedap lah. Belilah hampa. Rugi hampa tak beli. Hampa takkan rasa makanan sedap macam ni. Okey, kita tutup. Biar pergi ke dia. Dia dah siap dah ni. Siap dah. Sekarang ni kita nak pergi buat sambal belacan.